Ramai yang tak sedar, duit KWSP yang dikumpul berpuluh tahun boleh habis dalam masa beberapa tahun sahaja. Kenapa boleh jadi macam tu? Antara puncanya adalah duit digunakan untuk ubah suai rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kenduri kahwin anak. Yang ketiga, bayar hutang dan seterusnya kos perubatan dan terjebak dengan pelaburan yang tidak sah. Lebih membimbangkan, 6.3 juta ahli KWSP bawah 55 tahun hanya ada kurang RM10,000 sahaja dalam akaun bank. Itu tandanya kesedaran untuk dana persaraan masih sangat rendah di kalangan rakyat Malaysia. Sepatutnya usia senja adalah waktu untuk memiliki kebebasan kewangan dan masa di mana tak kerja pun tapi ada duit. Tetapi malangnya ramai yang leka sewaktu muda. Jadi akhirnya bila masuk usia senja terpaksa menanggung hidup dalam keadaan miskin dan tertekan. Kata mentor saya, miskin di usia muda itu ujian. Tapi miskin di usia tua itu penjara kehidupan. Sebab itu, kalau nak selamatkan duit persaraan tuan-puan daripada habis begitu sahaja, alihkan dulu simpanan itu ke dalam bentuk emas. Kerana ramai yang berjaya menyimpan, bukan sebab emas itu buatkan mereka kaya dengan cepat. Tetapi kerana mereka faham fungsi emas sebagai alat untuk merawat masalah duit bocor. Kalau tuan-puan nak hidup tenang di hari tua, mula bertindak dari sekarang. Simpan sedikit demi sedikit duit tuan-puan ke dalam bentuk emas. Nak mulakan tabungan emas yang pertama, tuan-puan boleh klik pada beg biru di bawah atau link di bio saya. Nanti saya bantu tuan-puan sebaiknya.